Okay, hi guys. Kali ini Cik Pen nak kongsikan macam mana cara untuk kita create account PayPal. Jadi kita sedia maklum untuk mendapatkan hasil jualan daripada series kita, kita perlu mempunyai account PayPal sebelum kita boleh withdraw ke account bank kita sendiri. Jadi di dalam video kali ini Cik Pen akan tunjukkan macam mana cara untuk anda create account PayPal anda sendiri. Pastikan anda favorite video ni kerana ini benda yang sangat-sangat penting. Benda boleh settle, kenapa nak masalah? Baik, mula anda perlu pegang pada sign up now, klik sahaja pada butang biru ini, pilih personal account, right, tekan next, masukkan anda punya individual seller ataupun freelancer, okay, tekan sahaja di situ, tekan next, kemudian masukkan nombor phone yang anda ingin gunakan sebagai login, okay, tekan next dan anda akan menerima SMS nombor kod tersebut, okay, hanya tekan kod, masukkan details anda dekat sini, lengkapkan maklumat yang diperlukan, klik pada kedua-dua button dan tekan next. So di sini anda telah pun mempunyai akaun PayPal anda sendiri. Bolehlah anda masukkan nombor kad anda pada paparan yang disediakan. Sekiranya anda nak buat kemudian pun tak ada masalah, anda akan tekan saja pada add card ataupun bank, okay, untuk masukkan pada kemudian masa. Alright? So macam mana guys? Mudah saja kan nak create account PayPal. Jadi tunggu apa lagi? Sekiranya anda telah mempunyai account series, inilah masanya untuk anda mula menjana pendapatan dengan series. Ingat, untuk dapatkan hasil jualan series, anda perlu mempunyai account PayPal sebelum anda withdraw ke account anda sendiri. Jadi, jadikan video ini sebagai panduan anda. Benda boleh settle, kenapa nak masalah?